Ibu-ibu, sebenarnya anda perlu tahu apa perbezaan antara keperluan anak dengan kemahuan anak. Saya berikan contoh. Antara yang dimaksudkan keperluan seperti pakaian, makan minum, tempat tinggal. Ini antara kategori keperluan. Kalau tak ada, tak boleh nak hidup. Itu maksud keperluan. Okey? Maksud yang kedua berkaitan dengan kemahuan pula. Kemahuan ni kalau tak ada pun tak apa, kalau ada pun tak apa. Okey? Dia tidak menjejaskan kehidupan seharian anak tersebut. Saya berikan contoh antara 3 kemahuan yang boleh orang kata kategori sebagai kemahuan tambahan. Sebagai contoh, saya berikan kelas piano ataupun kelas muzik. Itu yang pertama. Kedua, mainan. Dan yang ketiga, gadget. Contoh handphone ke game apa sekarang ni PS5 kan. So, itu termasuk dalam kategori kemahuan, bukan keperluan.